Hai, Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan korang serba sedikit berkenaan dengan pedal. Sebelum korang nak beli pedal klik road bike, pastikan korang tahu yang kasut korang kompatibel untuk pedal klik road bike. Sudah semestinya bila korang nak beli pedal klik road bike, pastikan pedal ni berbentuk tiga segi macam ni dan ianya kompatibel road bike. Lain jenama, lain bentuk dia, tapi pastikan dia khas untuk road bike. Untuk kasut, tak kira apa jenama sekalipun pedal yang korang pakai, yang penting kasut itu ialah kompatibel untuk road bike. Tidak semestinya kalau korang pakai pedal Shimano, korang kena pakai kasut Shimano. Tak semestinya. Untuk korang yang baru nak cari pedal klik, saya memang suggest untuk korang beli pedal klik Shimano. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat sini, pedal klik Shimano dia ada tapak skru ataupun screw adjustment dekat sini. Tujuan screw adjustment ni ialah untuk bagi bila korang pakai klik tu tadi, dia mudah buka dan juga mudah untuk pasang. Klik untuk Shimano dia mudah nak dapat dekat pasaran. Satu info penting korang kena tahu ialah klik untuk pedal road bike ni sebenarnya wear and tear dia sangat cepat. Kalau korang selalu kayuh, mungkin dalam 3 bulan 4 bulan korang dah kena tukar klik yang baru. Klik road bike dia selalunya plastik. Jadi bila korang berjalan atas tar dekat kedai mamak, jalan dekat rumput, dia akan menghakis ataupun habis dia punya klik dekat bahagian tepi dan menyebabkan korang nak pasang dia akan jadi susah ataupun bila dah pasang mudah sangat terbuka. Sebelum korang nak pasang pedal klik, pastikan pedal korang tu betul kiri dan kanan. Ada setengah pedal dia dah tulis siap left dan right. Tapi kebiasaannya untuk pedal road bike dia sebenarnya mudah. Sebab apa? Yang di bahagian tirus ni tadi di bahagian depan. So korang boleh nampak yang ini belah kanan, yang ini belah kiri. Cara paling mudah untuk tahu kiri dan kanan senang. Yang bahagian besar ni di bahagian tayar belakang. Kebanyakan pedal Shimano yang basic dia akan datang dengan dua jenis pemasangan. Yang pertama, dia menggunakan Allen key dekat sini. Dia menggunakan Allen key. Yang kedua, dia menggunakan spanner dekat sini. Spanner 15. Jadi kalau korang punya tapak spanner tu loose, korang boleh gunakan tapak untuk Allen key. Sama juga kalau tapak Allen key loose, korang boleh gunakan tapak spanner. Kalau setengah jenama lain, dia hanya ada satu. Dan juga kalau yang high grade punya model, dia cuma ada tapak untuk Allen key, tak ada untuk spanner. Sebab itu saya suggest kalau korang nak beli ataupun pakai pedal klik, baru nak pakai, belilah pedal Shimano. Yang pertama, dia punya klik senang nak dapat. Yang kedua, ketahanan dia lebih berbanding dengan jenama lain. Jangan tengok ringan dahulu, yang pakai jenama Shimano, yang basic model pun tak apa. Sebab apa? Kalau korang jatuh ke apa, tak adalah rasa pedih sangat hati bila cala. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan pedal klik road bike kali ini. Jadi kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun nak request apa-apa, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.